Saya Mak Gil Mak Dali atau lebih dikenali dengan Pok Suage. Saya dinobatkan sebagai adik guru pergendangan Kelantan. Saya belajar bermain Mok Yong tu bila mak saya ni dah umur dah lanjut. Saya kata dah berumur dah, tak layak dah. Daripada situ jiwa dia tu masuk ke saya nak bergendai Mok Yong. Di separuh jalan kita yang duk main gendai Mok Yong dengan apa semua sekali, tiba-tiba teringin rasa nak jadi pelakon Mok Yong, nak jadi peran Mok Yong. Darah seni tu mengalir di dalam jiwa saya selaku mewarisi apa yang mak saya dulu. Buat masa sekarang ni adalah berlatih untuk penari-penari Mok Yong dan juga pegendai-pegendai Mok Yong tu adalah pelapis tu sekali seminggu ataupun 2 minggu sekali tu. Bila saya ada ke lapangan, saya buat betul di bahasa saya tu, saya panggil budak-budak mari join sekali, kita jamming sekali. Muzik Mok Yong ni, apa yang paling penting yang kita nak belajar, sebab lagu Mok Yong ni, nama lagu bentuknya lain-lain, tapi muziknya adalah sama. Sikit saja yang berbeza. Pertama sekalinya, lagu mengadap rebab. Lepas tu lagu Sedayu Mok Yong, Kijamah, lepas tu Sedayu Pok Yong, lepas tu berlagu Pok Yong muda. Bila lagu tu kita dah, basic ni kita dah bagi dengan pelapis-pelapis ni, basic dia tu memang sama. Nak kata tak rumit sangat pun, tak juga. Tapi nak kata rumit pun, tak juga. Lagu mengadap rebab ni, kalau di pihak-pihak yang orang-orang yang tertentu, dia kata kita dah bercanggah dengan hukum-hukum agama. Sebab dia kata mengadap rebab ni, dia anggap kita menyembah rebab. Sebenarnya kita bukan menyembah rebab. Itu adalah lagu pembukaan. Di dalam nyanyinya, si Pok Yong ni pun, dia tidak ada menyebut tentang unsur dewa, tentang unsur jin ataupun tentang unsur alai ghaib, tidak ada. Cuma dia menyebut tentang seorang raja nak turun berjalan. Contohnya, liuk kiri, lok kanan ke sebagainya kan. Dia ada nama tu dalam bentuk tari. Bermakna, peti sawa mengorok leka. Ular sawa, bila dia berleka, dia tidak akan buka dengan derah macam ni. Dia akan mesti bergerak dengan secara slow. Begitu juga, raja kita dalam negeri, bila dia nak turun berjalan, sopan satunya seorang raja ni berjalan dengan kelembutan dia. Kehalusan seorang raja. Itulah di dalam lagu mengadap rebab. Seni Mok Yong ni adalah satu-satu seni yang unik. Sebab dia ada dalam bentuk nyanyian dan tarian dan juga lakonan. Apa yang kita nak cerita pada orang ni, kita bercerita di dalam lagu. Maknanya unik seni Mok Yong ni, di situlah. Kemahiran yang paling penting yang ada dalam diri, pertama sekali berminat, kedua menghayati, dan ketiga kita cuba buat. Itu penting. Bila kita boleh bermain Mok Yong, kita boleh happy-happy, apa semua boleh seronok. Kalau orang yang pakai Pok Yong boleh seronok dengan peran dan sebagainya, jiwa kita akan jadi tenang di situ. Jiwa kita tidak tertekan. Angin kita pun tidak serabut.